Hello guys, welcome back to YouTube channel Kak Aisyah. Kak Viva. Hari ni Kita another day, another vlog. Kita nak main vlog sekarang. Oh ya. Ha, kita nak tunjuk kat diorang 365 hari menjadi Kak Aisyah dan Kak Viva. Okey tak? Okey. Busy sangat. Okey, jom! Kenapa saya pakai jam terbalik? Oh, dia pakai jam terbalik, tak apa. Sekarang, hari kita dimulakan pukul 10 pagi. Sekarang kita berada di kedai Terbalik, tinted Kak Aisyah. So hari ni kita nak check lah sebab every few days kita akan datang kedai tinted untuk check. Ya. Kedai tinted kita ni sebenarnya ada orang ke tak ada orang ke, kita orang memang tahu ada yang datang sale lah. Kita akan memastikan akan Yang- ada orang. Sebab kita orang berniaga, jual kereta drift, bergolak gadai, golok untuk buka kedai tinted ni. Golok. Yang silat golok tu. Jadi hari ni pagi pukul 10 pagi kita berada dekat mana? Dekat Secure Tech Studio. Sebab apa? Sebab boleh date. Salah, sebab kedai tinted aku. Jadi kena check. Kalau tak ada orang, siapa nak bayar duit sewa? Macam dia selalu kedekat saya macam tu. Siaplah perempuan ni. Jadi jom kita tengok dulu ada orang ke tak kat kedai tinted kita. Kedai tinted ni dekat mana? Dekat Seri Kembangan. Salah, kedai tinted ni dekat mana? Tak tahu. Kat Seri Kembangan lah. Betul. Jom. So inilah dia kedai tinted Kak Aisyah. Besar, kita ada banyak kerusi yang korang boleh duduk selesa lah. Ada aircon sekali. Kalau Kak Pipa datang suruh korang duduk kan. Kalau saya, korang datang saya suruh korang berdiri. Jangan. Biar saya yang duduk. Okey, jom kita tengok dulu suasana kedai tinted Kak Aisyah. Itulah dia, inilah dia. Kedai tinted kita. Ya. Alhamdulillah. Hari ni ada orang. Tak kosong. At least kedai kita boleh muat 1, 2, 3, 4. 6 biji. 6 biji. Alhamdulillah ada orang datang. Boleh pakai duit beli tayar drift. Satu lagi contohlah kalau saya dengan Kak Syah tak ada kan. Yes. Kita ada Bobo dekat sini. Betul. Kalau Bobo tak pergi auto show, Bobo akan sentiasa berada dalam kedai Dekat tinted kita tinted. orang. Kalau dia hilang maksudnya apa? Dia Dia dekat dekat sini. auto show. Dia dekat auto show macam hari ni. Hari ni kita dah siap coating apa semua. Kejap lagi kita nak keluarkan Bobo, kita Yang nak pegang, hantar. baru lepas yang pegang, coating. yang pegang. Pukul sekejap lagi. Aku tak pegang. Engkau yang pegang tadi. Macam hari ni kita nak bawa keluar, Bobo pergi auto show apa? Mesti tak tahu ni, mesti tak tahu. Dia selalu tak tahu dia. Pergi auto show apa hari ni? 4 hari auto show kat Maep. Dekat Maem. Oh, dia cakap. Apa nama auto show tu? Tak tahulah. Apa yang kau tahu? Tahu dekat Maem tu ada macam festival apa tah? Ada makan-makan. Salah. Ada Dia pakai ayun je, tu. Betul. Mana ada makanan auto show tak jual makanan. Ada you yang tak tahu. Ada lalu FYP TikTok. Okey, saya apa yang nama saya auto tahu. show tu? Tak tahu apa nama auto show. Tak Saya tahu, dia tak tahu. tempat Sebab yang apa? Sebab apa? Sebab tak tahu, dek. Nama Nama auto show yang kita akan pergi pada minggu ni dengan Bobo ialah apa? Kau dengar ke tak aku cakap apa tadi? Yelah apa? Kau tak cakap lagi. Memang Saya aku cakap tak? tahu. Saya cakap tak? Apa dia? Saya cakap kan? Kau dengar. Tak, apa? My iPad. My pet. Bukan pad. My pad. Pack. Oh, ingatkan My my pet. Kalau my pet saya bawa kucing saya. Ya, bukan Tak my bawa kucing pad. saya, Ni kau auto dengar show ni, kucing ni. kan? My pack daripada 16 sampai 19 Oktober dekat Seri Kembangan MIECC The Mines. Oh, dekat The Mines. My Apex. Mia Pack. My pack. My Apex Aku orang lah. putih, kau mana tahu. Kau tu yang tak tahu eja apa. Mi MIEPEX. Apex. Kalau Melayu Mia Pack. Mi Apex. Okeylah, Okey, apa-apa lah. Okey, Itu jadi baru dekat sikit. kedai tinted kita akan hari ni lah kita pergi check dulu kedai tinted semua okey, kereta tengah coating. Sekejap lagi kita keluarkan Bobo untuk hantar ke auto show. Sementara tu kita pergi dekat Vinyl Frog sebelah, Tom berjiran, Forever. Salah. Sayang. Bukan Sayang sayang, Vinyl tak Frog. macam ni. Brother. Macam ni. Brotherhood. Sebab kita hantar body kit S13 kita.
untuk kita wrap. Bukan S13 kita, S13 saya. Yoyo. So body kit baru saya hantar untuk wrap. Kita pergi ambil, kita masukkan dalam hybrid, kita load lepas dalam tu. kereta. Kita load dalam kereta, lepas tu kita suruh apa? Nabil, videographer kita pergi hantar. Ya Abang Loyan. Kita orang nak pergi main sekejap. Nak Kita orang settle mayat, kita kena multitasking. Sebab kita apa? Sebab kita boleh, Dek. Salah, sebab kita busy. Kita tak boleh pecah badan kita jadi Tak, sebab lapan. kita boleh, Dek. Korang dah tengok dah kedai tinted kita orang. Buat tinted kat sini dapat free coating, free polish, free sun visor. Semua package. Datang je. Jangan langgar. Jangan sentuh. Jadi jom kita pergi ambil body kit, masuk dalam kereta dulu lah. Jom. Jangan lupa buat tinted dekat Secure Tech studio. Korang kalau jumpa kita orang kat sini, lagi best. Rezeki lah, rezeki kalau jumpa kita orang kat sini. Lagi satu, dekat kedai tinted kita orang ni free wifi tau. Password dia aku suka kamu. Tengok abang kat belakang yang pegang laptop tu, dia buat tinted kat kedai tinted kat Syah. Dia pakai wifi kita orang, dia buat kerja sekolah saya. So abang kat belakang tu. Wifi percuma tau, password dia aku suka kamu. Sini. Kereta drift Bella, si Hans. Tengah nak rap baru. Dia orang tengah settlekan body kit. Lepas tu kalau korang nak tahu AI Garage, kita orang berempat, kita akan rap kereta drift kita orang semua. Dekat. Design yang sama. Tak dekat Vinyl Frog. Jangan bagi tahu. Semua design yang sama. Rahsia, jangan bagi tahu. Tapi design tu Bos Salib yang setting. Kalau cantik ke tak cantik kau kena bagi tahu Bos Salib. Kita orang follow je. Sebab kita orang percaya. Mata dia Baru memang nak padu. surprise. Alah, korang dah tengok dah kereta Bella dah kat Vinyl Frog. Maksudnya apa? Kita nak rap. Tak boleh simpan rahsia. So sekarang kita kat dalam Vinyl Frog. Ini body kit Sylvia S13 Kak Syah yang baru. Kita pakai body kit baru fiber. So kita keluarkan dulu. Color yang Kak Syah pilih ialah pizza. Pizza apa lah? Pizza pink rasanya. Color dia ni. Betul lah. Pizza pink something lah. Ini side skirt Kak Syah. Ini skirting. So kita bawa ke depan dulu, lepas tu kita load dalam kereta. Ini fender. Fender. Aduh, apa ni akak kereta tak tahu kena skirting mana fender ni. Aduh. Lapar. Belum makan lagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 12. So untuk body kit Sylvia S13 Kak Syah, macam korang tengok ni, body kit memang body kit fiber. So kalau berdentung, Memang pecah berkecai tukar baru lah. berkecai, Beli baru. Sebab apa? Sebab boleh. Salah, sebab Pipa punya duit. Lupa belanja saya nanti. Apa pula dia yang pecahkan, saya pula yang bayar? Sebab yang selalu pecahkan siapa? Dia bagi tahu orang. Saya? Lah. Diam. Saya tak pernah pecahkan apa-apa. Dia akan rekod dia. Cut, Nabil, cut. Kita disuruh Pipa pecahkan. Tak. Sejarah kita main ni, Jangan, saya tak pernah pecahkan janganlah. apa-apa. Semua Pipa yang Nanti- pecahkan. Jadi kalau pecah memang Pipa. Tengoklah dia ni. Aduh, geram lah. Okey, jom kita load. Okey, fiber ringan. Macam mana nak muat? Boleh ni. Kau fikirlah. Aku angkat kau fikir. Aduh, Syarina ni pun. Aku geram pula. Apalah guys. Kan kita ada otak, kita fikir kan. Saya sebenarnya risau, ni cermin tau. Saya risau cermin ni pecah aja. Dah lah cermin ni susah nak cari. Pecah ke? Sekejap. Kalau pecah, Nabil cakap tak pecah kot. Kalau pecah, pecah, Nabil potong ganti. gaji dia. Nabil ganti kalau pecah, dia yakin. Apalah kita. Tak apa bang, Nabil cakap kalau pecah, dia ganti. Tengok nanti saya screenshot muka Nabil, saya letak kat skrin. Kalau pecah, inilah muka orang kita kena pergi kerja, pergi ganti cermin kita. 괜찮아 ya. 괜찮아. Kalau Jadi- pecah, aku potong gaji kau. Siapa bayar kalau pecah? Nabil. Nabil bayar sebab dia yakin. Sebab dia yakin tak pecah. Okey. Kita memang suka orang yakin ni. So, Jojo Hybrid Prius ni Nabil akan bawa ke bengkel Abang Loya. Drop kursi, drop fuse, wiring dengan cermin bersama body kit kita. Sekarang next task kita ialah kita nak keluarkan bobo daripada kedai tinted Kak Syah untuk Di kita pergi Auto loading Show. dekat event apa? Auto Show? Mi Apex. Betul. Nasib baik betul.
kita nak bawa pergi auto show apa? Auto show apa? Mi Apex. Tak tahulah nak sebut dia macam mana, tapi macam tu lah. Jom kita bawa. Final touch. Okay guys, kita dah sampai MIECC. Jadi sekarang kita tengah berjalan mencari loading. Oh, cantik ke lady dia. Kita dah sampai dekat MIECC. Tengah loading Bobo sekarang. Korang boleh datanglah jumpa Bobo hujung minggu ni. Lepas ni kita pergi beli van. Van untuk AI Garage. Drift trim, drift. Terlanggar tiang sehari kan. Pipa ni reverse pun tak relax. Reverse pun nak drift ke? Dia tengok you lah. Okay, ngambah. Sikit lagi nak langgar tiang tu. Oi, belagak dia. Ibarat kita main drift mah. Dia punya river nak langgar tiang, tak tahu orang hati berderu. Six sense tu, bila sikit je nak langgar tiang, kita automatik akan berhenti. So jangan risau. Tahu sebab apa? Sebab pengalaman main drift yang paling banyak langgar dinding dan tiang siapa? Dia. Jadi dia memang tahu sekarang. Tak langgar tiang. I tak langgar tiang. Okey, masa Momo kan, kau ada tak langgar sampai lampu Momo pecah depan? Bukan tiang itu tayar Tapi dekat keliling tayar tu keliling, ada tiang kat tengah. Itu lampu. Ya, tiang lampu betul tak? Ya, tapi Ya, cukup. Cukup. Gitulah. Kalau langgar, dia. Tak, dia macam ni guys. Bila korang dah Tak yalah. Kau menang lah. Okey. Kau suka cari salah orang kan? Tak. Dah habis dah cerita ni kot. Macam ni. Bila korang terlalu banyak pengalaman langgar dinding untuk drifting bukan langgar dekat on the road itu lain. Untuk drifting, itu adalah pengalaman supaya korang tahu lepas ni kalau korang langgar, korang tahu macam mana nak protect diri korang bila langgar dinding ke apa ke. Faham? Jadi kalau nak berpengalaman dalam main drift ataupun berpengalaman lebih berpengalaman dalam main drift, kena apa? Kena langgar dinding. Atau kenapa? Kena langgar tiang. Jadi ada six sense macam kat Pipa. Okay guys, kita dah settle loading. Lepas ni kita nak settlekan van Drift Team AI Garage. So, nak sebut van jenazah. Van jenazah pula, bukan van jenazah van angkat tayar dengan barang kru. Let's go. Okay guys, next agenda kita ialah kita beli van untuk AI Garage. Tapi Kak Aisyah tak pernah reveal lah. Nanti korang tengok Alif reveal van baru untuk Drift Team AI Garage. Kalau korang nak tahu van yang mana, korang kena tunggu, okay? So kita pun dah settle beli van untuk AI Garage. Dah settle hantar kereta auto show. Sekarang kita dah balik dekat kedai tinta Kak Aisyah untuk tengok semua okey. Jadi itulah hari saya pada hari ni. Sampai kita berjumpa lagi dekat episod seterusnya. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe. Jumpa korang dekat video seterusnya. Bye bye.